Assalamualaikum. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hari ini Min bawa hampa ke satu lagi lokasi makam bersejarah yang boleh dikatakan nisannya antara yang tertua yang tersimpan di dalam kawasan Kampung Teluk, Negeri Kedah. Nisan ini terletak di dalam kawasan Kampung Baru Teluk, Mukim Bukit Pinang, Alustar, Negeri Kedah. Mendengar Bukit Pinang sahaja, tuan-tuan dan puan-puan pasti sudah tercerahkan bahawasanya makam ini juga dan juga kawasan Kampung Teluk ini juga terletak di dalam kawasan jajahan pemerintahan Kota Bukit Pinang, sebuah kota yang pernah menjadi pusat pemerintahan dahulu kala di negeri Kedah, iaitu di bawah pemerintahan Sultan Attaillah, iaitu marhum Bukit Pinang. Menurut Pangeran Muda Al-Furqan, nisan ini merupakan nisan zaman Aceh Samudra Pasai, iaitu dalam tempoh peralihan kepada zaman nisan-nisan Aceh yang telah kita temui. Jika nisan ini merupakan seni Aceh Samudra Pasai daripada zaman Samudra Pasai, ia bermakna nisan ini ataupun makam ini telah pun lama wujud di sini sebelum lagi dibukanya zaman pemerintahan Kota Bukit Pinang. Hal ini membuktikan bahawasanya sebelum adanya pemerintahan Kota Bukit Pinang di kawasan ini telah pun ada penempatan dan juga peradaban yang telah menapak di sini sebelum zaman pemerintahan Kota Bukit Pinang. Makam ini terletak di perkarangan rumah penduduk kampung yang mesra dengan panggilan Pak Teh. Pak Teh sekeluargalah yang merawat semula makam ini dan ianya kekal boleh dilihat sehingga ke hari ini. Bagi Min dan Pangeran Muda Al-Furqan, juga Min sudah pasti buat para pengkaji-pengkaji sejarah negeri Kedah, ini adalah salah satu antara bukti khazanah terbesar yang tersimpan di dalam kawasan tanah jajahan negeri Kedah yang masih kekal hingga ke hari ini. Terima kasih kepada Pak Teh sekeluarga kerana telah merawat dan juga menjaga makam khazanah sejarah ini. Bersebelahan dengan rumah Pak Teh ini jugalah terletaknya tapak bekas peninggalan tembok tanah Kota Purba, iaitu tembok tanah di zaman Kota Pemerintahan Bukit Pinang yang kini di atasnya telah dibina Tabika Kemas Kampung Baru Teluk. Masih lagi kita boleh melihat kesan tanah daripada bekas tanah tembok Kota Pemerintahan Bukit Pinang di bawah lantai ini yang agak sedikit meninggi, dan juga di bahagian belakang Tabika Kemas ini agak sedikit meninggi. Hal ini diceritakan oleh Pak Teh sendiri merupakan saksi hidup pernah menyaksikan tembok kota ini.